Hello guys, what's up? Selamat kembali and welcome back to my channel Imran Anto. Aku dah lama dah tak buat video dekat channel ni, and selamat datang kembali ke channel aku Imran Anto. Last kali aku buat video masa time 3 tahun yang lalu ke? Aku rasa 3 tahun lepas. Mungkin aku buat aku buat video tentang aku review unboxing headphone. Masa tu orang kata masih bocil. Sekarang ni okey lah, dah tak bocil lah. Dah 3 tahun dah berlalu, and minta maaf semua ada yang masih nak aku buat YouTube lagi, ada yang suruh aku buat konten lagi sebab dia orang nak tengok konten aku. And minta maaf sangat 3 tahun menghilang, walaupun aku bukan siapa-siapa, tapi still ada yang nak tengok aku, ada yang tertanya-tanya bila nak buat YouTube. And this is me. I'm boleh dikatakan comeback yang tak seberapa pun. Aku nak buat konten YouTube balik sebab macam mana korang tahu, aku sebenarnya dah pindah jauh dari Malaysia. And sekarang ni aku bukan dekat Malaysia. Aku sekarang ni dah keluar daripada Malaysia. Aku dah duduk luar daripada Malaysia. Dan sekarang ni aku dekat negara tetangga Malaysia, iaitu Indonesia. Let's go guys, Indonesia. Let's go. Kita nak pergi Indonesia guys. Kita dekat boarding pass. With my little brothers. Sekarang ni aku dah duduk dekat negara Indonesia. Bukan duduk, dah berpindah dan menetap di sini sebab adalah alasan faktor-faktor yang mungkin benda ni aku tak boleh cerita, ataupun maybe a little bit privacy, agak privasi lah. Mungkin aku akan cerita, mungkin akan ada waktu yang tepat ataupun waktu yang dah akan tepat lah untuk aku ceritakan kenapa aku berpindah ke Indonesia. Tapi siapa yang dah tahu aku kenapa aku pindah Indonesia, yang tahu je lah, YTTA, yang tahu je tahu. So YTTG, yang tahu je, YTJT, sorry, yang tahu je tahu. So aku dah berpindah ke Indonesia, iaitu sekarang ni aku dekat Medan. Aku dah pindah dekat sini, aku duduk dekat 7-8 bulan lah, macam tu, 7-8 bulan. Dan aku sebenarnya bosan lah. Taklah bosan lah juga sebab tak ada buat apa-apa lagi, tak buat kawan, tak ada apa lagi. So since aku datang sini, ramai je sebenarnya yang tanya macam mana keadaan aku kat Indonesia, buat apa je, dah makan apa, dah try apa, dah pergi mana. So aku beritahu jujur, aku datang Indonesia 7-8 bulan ni, of course orang kata busy dengan nak settlekan aku punya masalah dulu, masalah diri aku. Lama jugalah, takes time, kat 4-5 bulan juga baru selesai. And banyaklah benda yang aku kena settlekan. Dan sekarang aku still busy, cuma sambil-sambil tu aku nak buat konten. Sebab aku ada visi misi aku nak buat konten balik. Konten tu mungkin vlog, sebab ramai orang minta untuk aku tunjukkan macam mana Medan, makanan-makanan kat sini yang famous, makanan famous, tempat-tempat yang famous. So aku akan tunjuk kat korang. Mungkin nanti aku akan shoot, aku akan buat konten satu-satu. Adalah konten-konten yang menarik aku nak tunjuk. Mungkin macam adalah aku akan beritahu sekarang, aku akan buat nanti, dan korang akan tahu konten apa yang aku nak buat. Dalam masa yang sama, korang boleh suggest kat aku konten apa yang aku nak buat kat Medan. Mungkin korang ada tempat-tempat yang korang rasa macam korang nak aku buat konten dan tunjuk kat korang apa ada dekat situ. Sebab yalah, aku ibarat orang Malaysia kan. Sebab kepada siapa yang tak tahu, aku sebenarnya lahir di Malaysia, di Penang, di Hospital Pulau Pinang, dan aku membesar dekat Penang. So aku membesar dekat Batu Feringgi. Siapa yang orang Penang tahulah Batu Feringgi. Siapa yang tak tahu Batu Feringgi, datanglah Penang. So aku membesar kat sana, dan aku baru pertama kali berpindah ke Indonesia, dan aku tak tahu apa kat sini. Tak tahu apa. Aku cuma tahu bahasa sikit, aku boleh cakap sikit. Tapi nantilah aku akan cakap bahasa Indonesia dekat vlog-vlog yang akan datang.
sebab ada konten-konten yang aku nak beritahu sekejap lagi. Okay, so aku 17 tahun aku duduk dekat sana. Ada kawan, hidup aku dekat sana lah. Tapi ada sebab faktor-faktor yang aku kena pindah ke sini dengan family aku sendiri. Semua kita orang pindah ke sini. So aku bosan, tak tahu nak buat apa. Jadi aku fikir aku nak buat konten. So aku akan beritahu konten apa yang aku nak buat. Mungkin ada 1-2 konten yang aku akan leak lah, yang aku akan beritahu. So korang kan macam untuk stay tune lah antara konten yang aku nak buat. So first thing first, macam kita tahu, kita sebenarnya dah dekat dengan bulan puasa. Mungkin lagi 10 hari lah, 10 hari kita nak dekat puasa. So aku ada terfikir nak buat konten untuk bulan puasa dekat sini. Macam yalah, so aku tak pernah tahu ada apa dekat Indonesia. Macam yalah, sebab itu pertama kali kan. Ini boleh dikatakan pengalaman tahun pertama aku dekat Indonesia, berpuasa dekat sini dan mungkin raya dekat sini. Ya, kita raya kat sini lah sebab kita menetap. So aku nak tahu ada apa dekat sini, macam mana kehidupan bulan puasa. Macam kita tahu, macam dekat Malaysia kehidupan bulan puasa kan boleh dikatakan best lah kan. Sebab yelah, macam siapa yang tak kenal aku, yang kenal aku tahulah. Yang tak kenal aku, setiap tahun aku adalah pegawai muda masjid dan aku akan turun juga untuk buat persiapan untuk berbuka puasa. Lepas tarawih tu akan yalah, bersih-bersihkan masjid. So aku akan handle dekat belah persiapan untuk buka puasa lah. So aku akan bulan puasa aku akan busy. Siapa yang kenal aku tahu, bulan puasa je orang akan tahu aku akan always dekat masjid. Aku akan tolong masjid, mungkin bersih-bersihkan masjid, masak-masak. Kadang kita orang masak. Macam korang tahu, siapa yang tahu aku 10 terakhir puasa, saya lah, bukan saya lah, maksudnya ada saya dengan kawan-kawan saya yang lain, kita orang akan masak untuk berjuadah membuka puasa dekat orang lah. Kita orang pun antara yang masjid kita orang pun antara yang paling top lah dekat Penang, sebab kita orang menyediakan buffet untuk orang-orang yang buka puasa. Orang selalu dengar macam buka puasa orang akan bagi macam makanan dalam bungkus macam tu kan. Kita orang tak. Kita orang buat macam ala-ala macam dekat hotel. Sekali makan buka puasa dalam 60 orang, ramai-ramai dekat bawah satu kanopi. Memang best. Saya dah buat kerja tu dekat 5 tahun dekat Penang. So dekat sini saya nak buat, tapi yalah, tak ada kawan, tak ada apa lagi. Saya macam kata tak ada connection lah. Dekat sini pun ibarat pengalaman pertama. So kita tak tahu apa yang diorang buat dekat bulan puasa ni. Maksudnya apa aktiviti diorang, apa yang diorang buat, apa yang diorang jalankan dekat bulan puasa ni, kita tak tahu. So mungkin korang stay tune lah. Korang stay tune, saya akan tunjukkan kat korang. Kita sama-sama tengok apa yang diorang buat kat bulan puasa ni. And number 2, dekat bulan puasa ni macam kita tahu, Malaysia ni terkenal dengan Bazar Ramadan. So saya tak tahu kat sini ada Bazar Ramadan ke tak. Saya ada tanya family saya, dia orang kata ada. Tapi saya tak tahulah macam mana Bazar Ramadan punya vibe dia macam mana. Sebab macam kita tahu Bazar Ramadan dekat Malaysia ni memang popular gila lah. Gila-gila. Kalau korang tahu dekat Penang tu Bazar Ramadan paling besar, tak silap saya, dekat Bayan Lepas. Memang gila besar. Memang panjang gila. So dekat sini saya tak tahu pula, sebab dekat sini penduduk Muslim memang ramai. So saya tak tahu macam mana Bazar Ramadan kat sini. And makanan-makanan signature ataupun makanan-makanan yang ada dekat bulan puasa je. Macam dekat Malaysia kita ada makanan dekat bulan puasa saja. Mungkin yang saya rasa satu, adalah banyak, tapi yang saya tahu mungkin roti john. Kalau korang, saya rasa roti john tu ada di bulan puasa, ataupun dia famous, ataupun orang akan tercari-cari roti john tu masa bulan puasa. Maksudnya bulan-bulan lain orang takkan cari. Orang macam, kalau ada pun tak, maksudnya macam kalau ada orang jual pun tak banyak tempat lah, tak banyak tempat. Dan bulan puasa orang tak cari sangat roti john. Macam roti john, nak kata murtabak tak boleh juga, murtabak macam selalu sangat kan.
kita boleh letakkan lah mutabak dekat bulan puasa kan. Air balang kan, air balang macam bukan bulan puasa tak, jarang lah kita nak dapat. Mungkin saya rasa jarang lah nak dapat. Tapi bila datang bulan puasa ni, macam-macam jenis inovasi air balang tadi. Masa bila bulan puasa ni, macam-macam makanan tadi. Macam korang pergi bazar Ramadan tu, memang balik tu ibarat macam korang pergi shopping lah, tangan ni penuh plastik. Sampai kadang bila buka puasa tu sampai tak tahu nak makan yang mana. Macam terlalu banyak. Kadang sampai membazir pun ada kan. Tapi ya biasalah orang kata bulan puasa kan. Bulan puasa memang melulu. Seronoknya bulan puasa kan. Lagi satu, dekat bulan puasa ni juga saya akan post konten masjid-masjid yang famous dekat sini kan. Saya nak declare kat korang, masjid dekat Indonesia ni terlampau lah banyak. Macam setiap blok, maksudnya setiap simpang rumah ni akan ada masjid. Bukan surau tak, masjid besar, banyak masjid. So tak heran lah sebab Indonesia ni antara penduduk paling ramai dalam dunia. Tak silap saya nombor 3 atau nombor 4 lah gitu. Penduduk paling ramai dalam dunia, beratus juta, tak silap saya 290 juta manusia dalam Indonesia penduduk. So kita tak boleh nak ni lah sebab terlalu ramai. Kalau macam yang saya duduk dekat 7-8 bulan ni, kalau saya rasa maksudnya balik kerja jam, malam minggu jam teruk. Macam New Year gila lah, jalan tu tak boleh jalan, jam teruk. So memang ramai. Macam tu lah masjid ramai sebab penduduk Muslim dekat sini pun antara yang ramai. Paling ramai lah penduduk Muslim dekat Indonesia. So saya akan buat konten juga masjid dekat Indonesia ni. Saya akan tunjuk dekat korang masjid-masjid yang antara famous, antara yang cantik, yang saya akan tunjuk kat korang. So mungkin satu hari nanti kalau korang datang Medan ataupun korang jalan-jalan, so korang nampak masjid ni, korang boleh berhenti, korang boleh tengok masjid ni, korang boleh semayang sekejap kat masjid tu. So saya pun akan buat benda-benda tu. Banyaklah konten-konten masa bulan puasa. Saya akan buat vlog pergi bazar Ramadan, tunjuk macam mana environment dekat sini, masjid-masjid dekat sini, apa je dia orang buat masa bulan puasa. Saya akan tunjuk semua. Itu konten bulan puasa. And after bulan puasa, kita ada Hari Raya Aidilfitri. So Hari Raya Aidilfitri dekat sini kita panggil Lebaran lah. Indonesia panggil Lebaran. So Hari Raya Aidilfitri dekat sini saya akan buat konten juga. Saya akan tunjuk kat korang macam mana orang Indonesia merayakan Hari Raya Aidilfitri. Saya akan tunjukkan pakaian-pakaian dia. So dekat sini, kalau korang nak tahu, macam dekat Malaysia, kita tahu pakaian Hari Raya yang paling famous dekat lelaki. Macam kita tahu ada Era, Bulan Bintang, Jekyll, banyak lah, Muaz lah, apalah, banyak baju raya. Tapi semua dekat lelaki kan. Maksudnya brand-brand lelaki yang famous, yang cantik. Tapi dekat Indonesia ni dia opposite pula, dia berlainan. Baju perempuan yang cantik gila, macam-macam, kebaya lah, apalah, macam-macam jenis baju raya kat sini. Sampai baju dekat sini, lelaki baju raya diorang simple je, tak kurta. Dekat sini diorang panggil baju apa, baju koko ke apa, tak tahulah nama macam tu lah. Ibarat macam baju kurta dengan satu lagi baju kemeja, baju batik, dia macam baju batik, ya, baju batik. So saya masih orang kata dalam dilema. Saya tak tahu, saya rasa saya akan cari baju yang macam kena dengan ala-ala tema Indonesia. Tapi kalau saya rasa macam common sangat, macam tak cantik, maksudnya tak menaikkan. Yelah, kita raya kita nak berseronok, nak naikkan aura kan, aura farming gitu. So saya rasa kalau kata macam tak ada baju raya yang okey, yang berkenan ataupun terlalu common, saya rasa saya akan pakai baju raya style Malaysia lah, orang kata Teluk Belanga. Tu pun saya tak tahu dekat sini ada jual ke tak Teluk Belanga, sebab saya tengok macam tak ada. Saya tanya orang kata tak banyak.
Ada mungkin tak banyak. And mungkin saya akan cari baju raya tu dekat Shopee. Sebab dekat Shopee je jual. Tu pun Shopee pun mungkin dekat area-area Jakarta yang yelah saya tak tahulah dekat Medan ni ada ke tak. Hari raya saya akan tunjukkan macam mana suasana hari raya. Saya akan buat vlog juga, vlog dengan keluarga-keluarga saya. Masak makanan-makanan apa je masa hari raya yang diorang hidangkan. Dan kemungkinan saya pun akan masak juga. Mungkin saya pun nak buat masakan juga. Saya kena masak sikit-sikit. Masakan yang saya tahulah, yang saya rasa boleh buat macam dessert, kuih-kuih. Sebab saya pun pandai juga buat. Okay, korang stay tune lah. Mungkin nanti saya akan buat video-video untuk hari raya juga. Apa yang saya nak buat kuih raya ke, ataupun kek untuk raya ke kan. Sebab hari raya dekat sini kemungkinan saya akan berkumpul dekat rumah makcik saya. Tak tahulah lagi. Nanti korang stay tune. Saya akan buat vlog tentang hari raya. Saya akan tunjukkan korang macam mana kemeriahan hari raya family kita orang. Makanan-makanan, semua kuih-kuih raya dekat sini, vibe dia macam mana. Macam tu lah. Lepas tu mungkin vlog-vlog yang akan datang, ataupun tengoklah macam mana saya akan buat lagi vlog. Visi misi saya tak nak bagi channel ni berhenti balik. Sebab saya rasa saya nak buat channel ni sampai saya takkan terlalu try hard untuk channel ni. Saya akan buat relax. Saya akan buat slow and fun. Saya tak nak benda ni buatkan satu kerja yang buatkan saya stress. Saya nak buat relax. So korang stay tune. And kalau korang rasa korang ada suggestion nak buat macam Imran, why you not try this? Kenapa you tak try ke sini? Sebab saya pun ada tengok dekat Medan ada macam ni. Sebab saya masih baru, saya tak tahu apa tentang Medan. Korang boleh tolong suggestkan dekat saya apa yang macam tempat-tempat yang saya rasa saya kena pergi, dan untuk tunjukkan dekat korang yang yelah tempat tu menarik. Korang boleh suggestkan kan. Yelah, ada je orang yang teringin nak pergi keluar negara tapi tak kesampaian. Mungkin saya boleh tolong asalkan kan, kita tak tahu. Lepas tu okay guys, lepas tu saya akan buat konten yalah konten macam mana dekat sini ada, maksudnya saya akan bawa korang pergi jalan-jalan lah. Mungkin saya akan buat satu konten untuk korang bawa pergi jalan-jalan tempat-tempat yang orang kata, tempat-tempat yang bila korang datang Medan, korang kena datang. Ada je beberapa tempat yang saya dah pergi, memang cantik dan orang kata setiap tempat tu macam Pulau Pinang kan. Pulau Pinang kita ada Padang Kota. Okay, Padang Kota macam orang kata signature place lah. Korang pergi Pinang je, korang akan datang, kena datang Padang Kota. Orang kata signature place lah kita cakap kan. Dekat sini pun ada. Dekat sini kalau korang pergi Medan ataupun malam minggu ke apa, orang akan lepak dekat Lapangan Merdeka. Nama dia Lapangan Merdeka dekat sini. Lapangan Merdeka. Mungkin ada orang yang dah tahu, ada orang tak tahu. Dekat Lapangan Merdeka tu, saya boleh cakap dia ibarat macam korang duduk Penang, ibarat dekat Georgetown. Memang vibe dia macam kat Georgetown. Saya akan bawa dekat satu tempat dekat sebelah lapangan terbang. Lapangan Merdeka tu dia ada satu jalan nama dia Kesawan. Kesawan tu ibarat macam korang jalan dekat Georgetown, macam dekat Armenian Street. Korang faham tak? Dekat Armenian Street. Macam tu lah saya akan bawa korang. Korang akan merasai, korang akan tengok macam dekat Penang kan, macam dekat Georgetown, macam dekat Armenian Street. Macam tu. Macam dekat Campbell Street. Macam tu lah. Ibarat dia macam tu. And after that saya akan buat satu konten lagi. Kalau kata konten ni menjadi, saya akan buat kalau orang pergi Medan, kebanyakannya lah yang saya rasa, diorang pergi Medan confirm diorang akan naik gunung. Sebab Indonesia ni terkenal dengan macam-macam gunung. Sebab Indonesia ni kan banyak pulau, so banyak gunung. So terlalu banyak gunung. Dekat sini macam-macam gunung. Dan dekat Medan ni ada satu gunung yang dekat, nama gunung tu Sibayak. Mungkin korang tahu gunung Sibayak tu. Gunung Sibayak tu. So saya rasa mungkin family saya ada planning nak ke gunung Sibayak tu. Mungkin saya akan follow, saya akan ikut sertai dia orang untuk naik ke gunung Sibayak. Mungkin nanti, sebab saya pun teringin juga nak naik gunung. Sebab 18 tahun, saya umur 18 tahun 18 tahun saya hidup tak pernah naik gunung lagi. So saya ingat saya nak naik gunung kat sini. And saya akan buat konten juga, of course. Saya akan tunjuk kat korang pengalaman saya naik gunung Sibayak.
And saya akan tunjuk vibe dia memang cantik. Saya akan tengok dekat gambar yang kakak saya post, memang cantik gila kan. Even though dia tak tinggi mana, tapi tinggi juga lah gunung kan, tapi cantik gila dekat atas tu, sumpah cantik gila. Dan saya rasa saya nak ikut. Nanti kalau kata dia orang ada planning, saya akan bawa tunjuk kat korang. This is Gunung Sibayak. Okay guys, okay lah guys, mungkin sampai situ je. Ini adalah video introduction untuk orang kata comeback saya, apa yang saya nak buat dekat masa yang akan datang, apa yang saya akan shoot untuk konten video-video saya. Macam tu lah yang korang, saya dah bagi sikit-sikit, dan nanti korang akan standby. Korang akan stay tune kat video yang saya akan buat. Banyaklah video yang saya akan buat tentang Indonesia ataupun spesifik di Medan. Okay guys, minta maaf kalau video ni kurang. Saya akan cuba upgradekan kualiti video ni. And thank you so much siapa yang subscribe saya, yang sudi nak support saya. Saya akan try my best untuk give the good quality of video dekat korang. And sampai jumpa lagi dekat video yang akan datang, iaitu our first video of vlog. Mungkin saya akan upload, korang stay tune. Nanti saya akan upload dan saya akan ni lah. Okay guys, thank you so much pada siapa yang support saya, and see you on next video. Bye. Ciao dulu. Assalamualaikum.